Kalau shareholder equity dah negatif dan ada pemegang saham nak keluar daripada syarikat, apa yang didapat hampir confirm tak dapat apa-apa. Hutang syarikat dah lebih besar daripada aset. Jadi nilai pemegang saham adalah kosong. Kalau syarikat tersenarai, masih boleh jual saham tetapi harga biasanya terlalu sangat rendah. Kalau private seperti Sedang Berhad, kadang-kadang cuma RM1 saja secara simbolik. Kalau syarikat dibubar, shareholder ialah orang terakhir dalam giliran. Bank dan kreditor semua akan dibayar dulu. Biasanya apa yang tinggal dan hasilnya adalah zero. Tapi ramai tertanya, kalau lepas syarikat liquidate dan masih ada hutang, shareholder kena tanggung ke? Jawapannya tidak. Sebab konsep limited liability ialah rugi terhad pada modal yang dilabur sahaja. Kecuali kalau dia jadi penjamin peribadi, barulah bank mungkin boleh buat tuntutan. Kesimpulannya, equity negatif bermaksud modal hangus dan hutang syarikat bukan lagi menjadi tanggungjawab pemegang saham ataupun shareholders.